Please pasang niat. Jadikan aku orang baik dan kaki tangan yang terbaik. Daripada 100 orang ni, aku yang terbaik dari kacamata Allah. Jadikan aku pekerja yang terbaik. Tak kisah whatever you are doing. Tak mestinya bos, tak mestinya middle management, tak mestinya pencuci ya, dan sebagainya. Tapi biarlah aku orang yang terbaik dan berintegriti. Pasang niat. Dan yang paling susah dalam pekerjaan nak kenal diri. Barang siapa kenal dirinya, dia akan kenal Allah. Kata ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal diri, baru dia kenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Nak kenal Allah, kena kenal diri. Dan ramai orang sampai mati tak kenal dirinya. Ada ke orang tak kenal dirinya? Ramai. Bawa buat kajian ni, ramai tak kenal diri. Bila kita tanya, cuba tulis 10 kebaikan awak dalam masa 10 minit. 10 kebaikan dalam masa 10 minit. 10 kebaikan, apa kebaikan aku ya? Dia tak kenal. Siapa kawan baik awak? Murni binti Sa'ad.